Tapi bagaimana Allah memberi Nabi motivasi melalui surah ini? Kalau kita perasan, surah ini cerita tentang gajah, satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, yang kuat dan yang gagah. Tetapi akhirnya gajah yang besar tersebut hanya dikalahkan dengan burung-burung yang jauh lebih kecil daripada fizikal gajah tersebut. So Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pengajaran kepada kita, kalau dalam kehidupan kita sebesar apa pun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sehebat mana pun kita berhadapan dengan ujian, musuh dan sebagainya, tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mahu menyampaikan bantuannya, datanglah seekor burung sekalipun, maka ia akan mampu menyelesaikan ujian dan masalah yang kita hadapi. Ujian kita nampak besar, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, jangan lupa Allah Maha Besar. Walaupun ujian itu besar seperti gajah, tapi bila Allah nak selesaikan masalah kita, hanya sekecil burung sahaja, maka dia boleh menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan apa yang kita hadapi yang kita rasa besar, tapi dengan kekuasaan Allah yang Maha Besar. Maka surah ini sangat-sangat menarik. Hanya dengan seekor burung sahaja, dengan beberapa burung sahaja, boleh mengalahkan sekumpulan burung yang besar, sekumpulan gajah yang besar. Maka bila kita baca surah-surah dalam Quran, bukan sekadar kita baca terjemahan, tapi bagaimana kita merefleksi surah-surah tersebut supaya juga menjadi motivasi kepada kita sebagai manusia dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.